Sains Tingkatan 4 Bab 4. Kertas 2, Bahagian A. Rajah menunjukkan sebuah rumah penginapan yang dibina menggunakan kontainer lama dan mempunyai ciri-ciri teknologi hijau. Antara aplikasi teknologi hijau yang digunakan ialah penggunaan panel solar, iaitu tenaga boleh baharu, penanaman rumput di bumbung sebagai cara penyejukan semula jadi, dan penggunaan bahan kitar semula, iaitu kontainer lama. Hal ini menunjukkan aplikasi konsep kelestarian alam sekitar, pengurangan penggunaan tenaga, dan penggunaan semula bahan. Soalan A. Anda perlu mengenal pasti sektor teknologi hijau berdasarkan rajah. Soalan ini adalah konstruk mengingat. Anda perlu tahu sektor-sektor dalam teknologi hijau, iaitu sektor tenaga, sektor pengangkutan, sektor pertanian dan perhutanan, sektor bangunan, sektor pengurusan sisa dan air sisa, sektor perindustrian dan pembuatan serta sektor teknologi maklumat dan komunikasi. Anda perlu mengaitkan ciri dalam rajah dengan sektor yang betul. Petunjuk dalam rajah menunjukkan rumah atau penginapan. Jadi, ini adalah sektor bangunan. Soalan B. Soalan menghendaki anda memberikan dua kelebihan panel solar. Jawapan yang diberikan mestilah dalam bentuk faedah atau kesan positif penggunaan panel solar. Antara kelebihan panel solar adalah merupakan tenaga boleh baharu, tenaga solar berasal daripada matahari. Tidak mencemarkan alam sekitar kerana penjanaan tenaga elektrik oleh panel solar tidak membebaskan gas rumah hijau. Dapat mengurangkan penggunaan tenaga elektrik dan sekaligus menjimatkan bil elektrik. Kurang kos penyelenggaraan. Anda boleh memilih mana-mana dua kelebihan tersebut sebagai jawapan. Soalan C. Soalan ini terdiri daripada dua bahagian, iaitu anda perlu menyatakan kegunaan air hujan di inap desa tersebut. Kemudian, nilaikan sama ada cara ini dapat mengurangkan kos penggunaan air serta berikan justifikasi. Bagi bahagian pertama, air hujan boleh digunakan untuk menyiram tanaman ataupun disalurkan ke tangki simpanan untuk kegunaan tandas. Selain itu, air hujan boleh digunakan untuk membersihkan kawasan di sekitar inap desa tersebut. Bahagian kedua soalan merupakan soalan konstruk menilai. Anda perlu menyatakan sama ada cara tersebut dapat mengurangkan kos penggunaan air atau tidak serta memberikan alasan yang sewajarnya. Penggunaan air hujan mengurangkan kos penggunaan air. Kaitkan juga dengan keadaan cuaca di Malaysia yang menerima taburan hujan yang tinggi.